Yummy, yummy, yummy. Mai hari ni kami semua jalan dekat Bukit Jambu. Tu dia, sekian lama tak mai. Kami shopping-shopping ramai. Orang banyak benda yang berubah-ubah. Sekian lama tak mai. Kita shopping baju dulu. Cari dekat Ryan. Ni Yaya nak baju baru. Seronok bukan main lagi. Shopping baju semua ni. Aku mai kedai ni. The Softly Ground Floor. Main entrance betul-betul depan. Tadi masuk janji dengan depa dah. Lepas shopping semua baju settle. Nak mai kedai ni. Pilihlah seorang satu apa nak benda apa. Pi duduk. Kalau hampa tak mau beli balik, dia ada corner tempat duduk selesa. Sambil duduk sambil tengok depa ni duk buat. Boleh tengok sebab dia cermin bagai semua keliling kedai. So you all boleh tengok seronok depa macam mana depa duk buat tu teruja. Tu dia. Yang ni kami punya lah kot rasanya. Tu dia siap. Memang kami punya pun. Tu dia dengan minum bagai semua. Ni pesan tak ingat punya lah nak sejuk tekak tu dia. Macam-macam minuman. Macam-macam ni lah dia punya menu softly. Nampak macam sedap. Honey butter softly untuk Yaya. Yang ni chocolate softly untuk Ryan. Mango yogurt dengan Highland milk tea. Dia punya fresh milk untuk Daddy. Yang ni. Jom kita try sikit dia punya softly chocolate. Yaya punya sedap. Yang ni kakak punya. Tu dia. Souffle honey butter memang combine dengan vanilla ice cream sejuk tekak. Next pula aku nak try dia punya dorayaki. Cara buka dia, buka dekat tengah-tengah ni. Kita try yang ni chocolate dorayaki. Bismillahirrahmanirrahim. Memang sedap, the best. Yang ni aku nak try tu. Oops. Yang ni aku punya color purple. Dia punya taro. Custard sweet corn. Cheesy Oreo. Banyak favorite. Vanilla ice cream pun ada. Tu dia. Bukan main lagi dia punya seronok makan. Yang ni memang sedap. Daddy dia pun tak boleh nak stop suap juga. Ni main mami pinjam sat. Chocolate souffle ni memang sedap. Sat nak kakak sat nak. Mami nak sesuap lagi ice cream dia pula. Memang combination dia tu memang sedap. Seronok dia pun makan. Hampa singgah tau nanti mai.